Jom kami nak share satu lagi pot iftar dekat Alostar. Sebelum tu hampa ingat tak tahun lepas ada nasi tulang rusuk yang viral. Tahun ni depa berniaga dekat Bazar Stadium dengan Bazar sebelah menara. Kalau hampa nak cari nasi tulang rusuk yang sedap, lembut, yang ni setahun sekali je ada tau. Bukan tulang rusuk lembu je ada, ayam pun ada tau. Yang tu dekat bazar je ada. Kalau dekat kedai Double H Kitchen pula, depa ada set shell out. Macam yang kami ambil ni medium set, sangat berbaloi. Shell out dia lengkap ada ketam, sotong, udang, kupang, lala. Untuk set ni dia main sekali dengan ikan bakar tau. Ikan bakar dia ni memang favourite kami lah. Makan pula dengan telur dadah, sayur kailan. Set ni memang sesuai lah 3 ke 4 orang macam tu. Kalau hampa nak main moreh, makan western pun ada. Untuk set ni memang murah weh, lengkap ada ayam, kambing, siap ada spaghetti lagi. Menu-menu ala carte macam nasi daging danok. Kalau tak mau nasi, hampa nak ambil kambing atau daging danok saja pun boleh. Nak main lepak santai-santai perkena yong tofu pun sedap weh. Dekat sini memang best lah. Ayak ni pun ada macam-macam jenis. Hampa nak ice blended, ayak buah, ayak biasa pun ada. Dekat sini depa siap ada jual sambal shell out depa lagi tau. So tunggu apa lagi, ajaklah family, kawan-kawan, pakat-pakat mai sini. Hampa jangan lupa singgah.